Guys, kalau korang nak upgrade rumah korang, nak pasang lampu track light, korang boleh beli daripada shop ni. Cik T belum pasang lagi dekat sini. Cik T just unboxing je dulu. Ni ialah lampu track. Korang boleh pilih lah, korang nak 3 ke 4, 5 boleh tambah tau. Ni dia punya track dia. Ada 2 pieces kat sini. And dia bagi sekali dengan dia punya ni screw untuk korang screw dekat ceiling. And ni dia lampu dia. Yang Cik T ambil ni yang jenis 10 watt. And warna yang Cik T ambil ni yang warna black. Lampu dia ni murah je korang. So kalau korang nak upgrade sebelum raya ni kan pasang tukar lampu-lampu kan, bolehlah beli daripada kedai ni. Lampu dia ni korang boleh adjust lah, macam ni kan. And then korang boleh tambah berapa banyak yang korang nak. Masuk, so terus lock. Pak boleh adjust. Wah, Cik T nak pasang ni lampu track light ni dekat dalam bilik Cik T. Just masukkan je macam tu. And then korang boleh alih-alihkan dia. Nak alih ke mana-mana kan, nak tak sini-sini. So korang kalau nak beli lampu track light yang murah and berkualiti, korang boleh grab, tekan je beg kuning.